kau Dad? Kenapa kau Dad? Kenapa dengan isteri kau? Dia langsung tak nak bercakap dengan kita orang. Dia macam ni sebenarnya. Kita orang ni tak luangkan masa dengan adik-beradik. Ni Calip ni lebih kepada cinggir. Kepala otak aku pula. Kau tanya Abang Azun ni siapa yang ada selalu? Siapa yang ada selalu dengan Kak Odet? You know? Saya lah. Damn. Adik-beradik dia lah, you know. Adik-beradik dia lah. Bila dia kata kita orang tiada masa dengan dia, dia yang tiada masa dengan kita orang. Dia lari bila kita orang datang. Oh my god. Abang cuba yang terbaik lah untuk memujuk dia lah, untuk berkata dengan Abang dia. Azun, please. I need this. Please sangat-sangat. Dia dah sampai makan. Dia kita. Ya Allah, itu dah kenapa je? Salah. Please. Okay. Abang akan cuba yang terbaik lah. Okay, Azul. Abang. Ya, kita dah memberi maaf. Tapi dia berkeraskan kepala dia macam tu lah, pakai Mashino tu. Pakai Mashino yang mana? Itu yang hidung merah tu. Hidung merah. Macam batu. Kalau boleh Abang Azul tolong pujuk dia untuk menurunkan ego dia tu. Macam Abang Azul menurunkan ego dia waktu malam-malam. Ada. Tolong bang. Ya bang. Please bang. Bukan turunkan ego kau. Tolong bang. Sangat-sangat. We need this. Ya.